Ni semua barang-barang doktor yang kat luar penuh kotak. Sebelum ini, Dr. Afifah meluahkan rasa kecewa dan berang apabila mendakwa barangan peribadi miliknya bersama anak-anak telah dikeluarkan dari kediaman mereka tanpa pengetahuan serta persetujuan. Katanya, kejadian itu berlaku ketika dia sedang berada di luar negara sekaligus membuatkan dirinya terkejut dan terkilan dengan tindakan bekas suami yang disifatkannya sebagai tidak berperi kemanusiaan. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe saluran ini sekarang bagi mendapatkan lebih banyak video terkini dan sensasi dalam dunia hiburan tanah air. Lebih teruk lagi, dia turut mendedahkan bahawa pemberian nubhan seperti rumah dan klinik sebelum ini didakwa hanyalah untuk dijadikan sebagai kandungan media sosial. Bagaimanapun, peguam syariah yang mewakili penyanyi Nubhan iaitu Mohd Redzuan Ramli tampil menafikan dakwaan tersebut. Kononnya, barangan peribadi bekas isteri anak guamnya dicampak seperti yang diluahkan di media sosial sebelum ini. Menurut Redzuan, proses pengalihan barangan itu dilakukan secara berhemah dan teratur dengan menggunakan khidmat syarikat angkut yang berdaftar. Proses pengalihan barang-barang peribadi bekas isteri dibuat secara kemas dan teratur menggunakan khidmat syarikat angkut yang berdaftar. Dakwaan bahawa barang-barang peribadi dicampak keluar kelak benar dan merupakan fitnah, katanya ketika dihubungi M-Star. Redzuan turut memaklumkan bahawa Nubhan telah merakam setiap proses pembungkusan barangan yang dibuat di kediaman miliknya dan pengalihan tersebut dilakukan selepas tempoh iddah bekas isteri telah lama selesai. Malah, Nubhan juga bersedia untuk menanggung segala ganti rugi sekiranya berlaku sebarang kerosakan terhadap barangan peribadi bekas isterinya itu. Tambah Redzuan lagi, saya dimaklumkan oleh anak guam saya bahawa segala proses pengalihan barangan peribadi bekas isteri telah dibuat dengan sangat baik dan cermat. Sekiranya terdapat sebarang kecacatan, anak guam saya bersedia untuk membayar ganti rugi. Saya juga dimaklumkan bahawa tempoh iddah bekas isteri telah lama selesai. Dalam pada itu, Redzuan memberitahu bahawa Nubhan kini sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu yang didapati menyebarkan fitnah, membuat spekulasi jahat serta mengapi-apikan isu tersebut di media sosial. Tegasnya, tindakan itu diambil bagi melindungi reputasi serta nama baik anak guamnya daripada terus tercemar akibat dakwaan tidak berasas yang disebarkan kepada umum. Untuk rekod, pasangan ini mendirikan rumah tangga pada 29 Ogos 2015 namun disahkan bercerai talak 2 pada awal Disember lalu selepas melalui prosiding di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor.